Nervous lah Okay ke I hope that okay lah Boleh ke ni macam ni? Ui. Jangan jatuh. Awak adalah setup saya. Sepertinya tidak selesai Awak janganlah jatuh. Awak setup saya. Nampak ke? Berpeluh. So this is our point and this is our microphone and yeah, this is setup. Gitu. Selalu orang kata kalau nak buat content nak kena bersih lah, kemas lah, but not for me. I am someone who is very the messy one. Maka this is my mumbling and warm up. Dia berpeluh ni Mak cakap kita kena touch up dulu. Tak tahulah nampak ke tak ni nasib lah. Cermin kat sana. Tak apalah. It's okay, kuencan lah. Yang penting kita jalan je dulu. Peluh-peluh ni, buat masa ni kita tak ada tim, kita lap je sendiri. Tak nak manja sangat. Kita buat dulu. Okay, I'm so nervous. Semoga dapat 6 konten sebelum asar ni, insyaAllah. Let's go. Sabar. Sebelum apa-apa, kita check dulu. Alright, bismillah. Let's go. Check dulu. Okay. Masuk kamera tak? Semoga masuk lah Saya tak boleh gerak mana-mana ni kalau setup ni okay. Love or not? Ni kacau tak? Tak kacau. Okay, cantik. Let's go. For our first take. Aku boleh ke let's go. Aku boleh ke jom. Tapi kena check dulu, let's go. Kalau give up dia tak boleh ke? Kalau kita tak start, kita confirm gagal. Tapi kalau kita dah start, kita dah ada 2 kebarangkalian, iaitu berhasil ataupun gagal. Alright. Aku tak berani macam kau lah Aku pun tak berani macam kau juga. Aku berani yang ini. Aku tak berani yang macam kau berani tu. Macam mana? Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak berani macam kau. Tolonglah faham. Tolonglah. Tak, aku tak nak faham. Macam tu. Sebab apa aku tak nak faham? Sebab semua orang ada berani dia yang tersendiri. You just got to polish your potential. Apa pun yang anda semua mahirkan, kena gali, kena cari. Tak boleh dibiarkan terpendam begitu sahaja kerana hidup ini journey yang panjang. Tak boleh tak ada buat apa-apa. Sebagai contoh, andai kiranya anda adalah seorang yang suka bermain gitar, kena sampaikan kepada mereka yang anda pandai main gitar dan nak ajar. The value tu yang membuatkan anda berani. Kenapa? Sebab anda tahu yang you are someone yang reliable. Kenapa bunyi tu? Astaghfirullahaladzim. Sebelum aku membebel lebih, baik check dulu. You got to know that you are someone yang sangat valuable, beneficial dan ada manfaat kat diri anda. Kalau nak berani, anda kena sharekan your value, apapun yang anda punya, ilmu tu dekat ramai orang. Sebagai contoh apa yang anda semua sedang lakukan, saya seorang yang sedang sharekan banyak idea, banyak point, banyak cara, banyak pengalaman saya. Aku teringin lah nak buat something ni, tapi aku rasa macam aku tak boleh. Aku give up je lah. Why not? Kau nak give up, kau give up je, dek. Tak payah tanya akak. Tapi dalam masa yang sama, sebelum kau give up, you got to know that. Sebelum engkau give up. Salah. Sebelum anda semua give up, make sure anda semua tahu perkara satu. Sebelum anda semua give up, make sure anda semua tahu satu perkara ini, iaitu orang yang tidak memulakan ataupun tidak buat dulu, paling-paling pun dia memang akan ada satu sahaja probability yang berlaku, iaitu gagal. Tapi andai kata anda semua cuba buat, dia kebarangkalian bertukar menjadi 2, iaitu sama ada anda berhasil ataupun barulah gagal. Tapi walaupun anda gagal, ketika anda sudah memulakan, ketahuilah anda gagal dengan belajar sesuatu. Tapi kalau anda sekadar aku rasa aku tak boleh lah, okay lah, aku give up je lah, maka anda memang sememangnya gagal. Jadi make sure if anda semua nak yakin bercakap, kalau anda jadi make sure anda semua yang berasa sungguh untuk belajar bercakap dan tak nak give up, follow kelas bercakap El Cinta for more. Alright, alhamdulillah.
Cuba set up. Kita cuba laju-laju lah Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena off dulu. Let's go. Alright, day 2. Macam mana nak acah-acah? Daya imajinasi aku tak kuat macam kau, jadi aku tak boleh nak acah-acah. Kau je boleh. Listen everybody. If you're someone yang kalau kau nak dikenali sebagai seorang podcaster, let's say if it's a podcaster lah, if you want to be a podcaster, you gotta know that you kena act like one. Apa pun setiap tingkah kamu itu harus bersama-sama dengan cara seorang podcaster. Kita nak check. Aku tak reti nak berimajinasi nak acah-acah macam kau. Kau boleh lah. Girls and boys, women and men sekalian. Banyaknya kau. Aku ni dah teripos je. Tak reti pun nak buat konten bercakap macam kau. Boleh tak ajar aku macam mana nak bercakap lancar macam kau? Cuma minimal lah sebab I am someone yang into talking and what content. So, you yang suka repost, to do one. Do it just one dulu. And then you akan faham kenapa I recommend you untuk buat juga. Make sure you follow kelas bercakap Alshinta for more. Kata paling pandai bercakap. Takkanlah arahan simple pun tak boleh nak faham. Okay, setiap hari kita akan jumpa dengan ramai sangat orang and we won't know dengan ragam yang macam mana yang kita akan berinteraksi dan kita akan sampaikan sesuatu. So that's why when we learn about communicating, it takes time. So untuk hari ini, I want to share that. So for this episode, I nak share that dalam penerimaan message, I want to share that dalam penerimaan message ada 3 cara, iaitu yang pertama daripada visualisasi, yang kedua daripada auditory dan juga iaitu pendengaran. Visualisasi adalah penglihatan. Jika anda rasa video ini bermanfaat dan boleh membantu anda dalam penyampaian mesej dengan baik ataupun bercakap dengan baik, follow Alshinta for more.